Hai, hari ni saya nak pergi waterpark. Hai, hari ni kita nak pergi makan Sukiya. Ajak dengan Ivy tak boleh ikut. Ivy ready pegang tangan Mami. Sinar Solo bersama dengan saya Putra Anwar diselesakan oleh Kasut Palas. Direka dengan teknologi cepat kering, sokongan gerbang dan Palas Big Grip. Jadi anak selesa, sihat dan selamat ke sekolah. Love our fit, go for Palas. Kita sambung lagi. Fikir walau. Sebelum saya tanya permintaan lagu awak, Hai, manalah Mami ni? Dah pukul berapa dah ni? Perut dah lapar ni. Mami? Oh, Mami. Udahlah tu kerja tu. Kan half day. Jom. Sekarang lembu habis. Sekarang tinggal ekor je. Ayam mungkin tinggal kaki je. Jom. Sekejap, wahai kasih, tunggulah sampai hujan teduh. Mari ku dendam, jangan mengenang orang jauh. Jangan pulang. oi, cuti ke? Daddy, Hmm, diorang pun nak pergi mana? tak tahu, tak tanya pun. Mami dapat ni. Hadiah. Ni dari siapa? Tak tahu siapa. Nak buka. Bestnya Mami nak buka. Sebab nanti budak-budak tu yang buka. Cuba buka. Comel kan? Tengok ni. Ivy kan? Ada wanita yang mengalami Ivy punya dia dah siap dah? yang tidak teratur. Dah siap. Tidak lancar Cute dan kan? lambat. Ianya boleh Terus saya macam malah. Saya punya macam tak cantik sangat. Ia membantu Saya pilih pun cantik juga kan? Sebenarnya saya yang balik. tidak teratur dan yang Cantik tidak apa? lancar. Ia membantu Walaupun nampak macam sekolah-sekolah punya, tapi cantik apa? yang tidak teratur. Ah, cute! Ni bakal Mami punya ni rasanya kena kebas ni dengan budak-budak ni. Apa benda? Oh, ini office punya. Oh, bestnya. Dia kena tinggal kat office. Kan? Oh, so dia mungkin tahu Mami ada masalah tengkuk. Sikit-sikit sakit tengkuk, sikit-sikit sakit tengkuk. Oh, bestnya. Dan boleh pergi ni juga, boleh naik flight juga. So, kena naik flight ke? Boleh naik flight. Sekejap. Oh, comfortable-nya. Cik, bawa saya beli pavilion ya. Saya nak makan Sukiya hari ni. Boleh. Tapi awak tak sepatutnya duduk sebelah, awak kena duduk belakang. Tunggu sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai. Tunggu sekejap, dalam pelukan asmaraku.
Akulah penenang. Tahu tak apa nombor satu projek mega di Malaysia MRT. yang terbengkalai? Nombor satu. Mega di Malaysia yang terbengkalai. Bukan tu ke yang tu tu. Sebelum ada KLIA tu. Apa? Subang Airport. Kan dia macam dia nak buat dekat Oh situ. tu Bukit Beruntung. Kan. Nombor satu Saya tengok Tak kat tahu TikTok tadi. lah. Mungkin list Kita tak ada. Saya tak hidup lagi macam tu. tak kita hidup. Apa namanya nombor satu tu mungkin list brother tu lah. Orang lain mungkin nombor satu lain. Yang saya tengok kat dia tu dia tu nombor satu. Habis tak boleh lah nak clear nombor satu. Apa ni? Bagi tahu je lah. Plaza Rakyat. Kenapa? Plaza Rakyat tu sepatutnya dia satu business center. Business center macam TRX tu. Dia akan ada satu tower 77 tingkat tapi tak terbuat. Masa tengah dalam construction, tiba-tiba ekonomi gawat tahun 97 98. Habis terbengkalai di situ. Oh, mana tapak dia? Tapak Pudu tu Plaza Rakyat lah. Oh, sebelum dia jadi pudu. Pada saya lah yang menemani anda Benar. dalam sinar Suno hari ini. Dia nak buat Lexis lah. Tepat sekarang di Oh Allah. Lexis Hotel. Tapi sini tak ada pantai. Oh ni Royal Lexis. Hai, hari ni kita nak pergi waterpark. Hai. Sure. Tu nak keluar pergi Fahrenheit. Kan? Ni sini. Kita nak pergi mana hari ni Mami? Dia keluar dah. Eh? Hai. Sana. Hai. Hari ni kita nak pergi makan Sukiya. Ajak dengan Ivy tak boleh ikut. I think this would be a perfect day if I could just have my way. You see, there's nothing I'd rather do than be with you doing nothing, and love when the to-do list stays undone. Ada plan nak makan berapa? 5 chicken. 5 chicken. Aiskrim Mami tak nak hari ni sebab nak beli fish. Tapi aiskrim sini sekali bayar. Aiskrim share. Lepas tu Mami nak ambil sushi satu. Yang tu kertas apa? Kertas kuning nipis tu. Oh tu. Apa dah nama dia? Kertas pasir. Kertas pasir satu. Tembikai unlimited. Apa lagi? Oh okay, Mami nak try dia punya processed food juga satu. Kena try ni. Cheese apa dah? Nanti. Saya pernah tunjuk yang last time. Dalam dia cheese. Yang mahal dalam cheese bulat tu. Sedap. Oh, background cantik. So Daddy hari ni nak makan berapa banyak? Kita target 5 dulu. 5. 5 je dulu. Tahap kelaparan? Tahap kelaparan 4.5 daripada 5. Berapa jam nak duduk dalam ni? Sebab tadi ada kari pak sebiji dalam perut. So kita target hari ni tak banyak lah, 1.5 jam je. 2 jam setengah Okay.
Kertas pasir nak tak? Sama saya tak nak makan yang cheese. Cheese tofu nama dia. Cheese tofu. Kita pulun daging je, jangan pulun bukan. So hari ni jadi harimau. Hari ni kita carnivore. Itulah. Best juga Isaac dengan Ivy tak ada ni. Aman-aman. Depan ni ada kedai mainan. Oh, ada mainan. Tunjuk sikit. Ruginya Isaac dengan Ivy tak ada. Ada sotong Ivy lah. Octopus. Sana pun ada banyak lagi. Ya, Isaac suka. Tu apa? Itu. K-pop di Mahanta. Bukanlah. Bawah tu. Yupi. Zoom sikit. Mami nak buat sos. Macam mana? All unlimited. Yeah. Definition can check. Alright. Okay. Mami nak pedas ke tak? Tak, ganding dua. Tak nak cili. Tak nak cili. Kali 2 tak nak cili. Kan? Obligations to know. One, you say there's nothing I'd rather do than be with you doing nothing. I love to watch the hours drift by like the clouds in the morning sky. Oh, there's nothing I'd rather do than be with you doing nothing. Some friends might think. Jadi pun tak tahu mana satu Mami punya. Rasanya yang mi kot. Sebab Mami nak garlic 2 je kan. Kita tengok. Yang ada cili? Betul. Rasanya lah. Kita tunjuk sikit dekat Isaac dengan Ivy. Ni sos dia. Ni mana ni sos. Air green tea. Oh, Mami ambil Mami punya kertas pasir. Kertas pasir. Kena masuk dalam tu. So, kita kena mulakan dengan benda manis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Jom makan. You go first. Yeah. All out. Berapa lama kita beratur? Sejam. 45 minit kot. Kenapa macam susah? Kenapa macam Mami tepit, tak terkepit-kepit? So how are you feeling? Daripada bulan lepas ni tak dekat ni. Sedapnya. Sedap sangat. Belanja sikit. Tengok. Meh. It's really great to engage in intensity, babe, but there's nothing I'd rather do than be with you doing nothing. And
Some friends might even find it best to climb Mount Everest, but there's nothing I'd... Second round. Kacau. Terima kasih. Allah. Mami nak apa? Tuna ke telur? Isap. Isa dia ambil telur lah. Awak suruh kenapa? Tapi awak suruh kan? Oh. Sebab tadi rasa macam nak terbakar kaki dia. Ni, cheese tofu. Ambil ni. Ni, beef and lamb. Try je. Dia dah masak ke apa? Tahu. Nak. Ini sedap sebab ada cheese. And be with you doing nothing. I love to watch the hours drift by like the clouds in the afternoon sky. Oh, there's nothing I'd rather do than be with you doing nothing. Banyak ni kita kena buat lagi ni. Bukan untuk kita je. Kita je macam banyak lah. Saya macam fikir, oh banyaknya benda nak kena buat. Macam kita nak kena fikir archery. Daddy nak kena fikir berkuda Daddy. So on top of that, nak kena fikir Isaac punya match. Ivy. Tolong masukkan dia dalam cerita ni. Jangan nak macam buat tak nampak Ivy mana. Mana Ivy sekarang ni? Ivy sekarang ni first quarter. Tahun depan dia make sure dia tak memilih makan. Tu kena kukuhkan foundation dia dulu. Ini sikit-sikit junk food. Tahun depan dia 4 tahun kan. Okay lah, 4 tahun dah. Nak aiskrim? Aiskrim sini. Kata dia nak tu. Sini lah kan? Oh, aiskrim pula. Bestnya makan ni. Ada aiskrim pula. Teringat-ingat tak ada budak tu macam Ternyang-nyang. Ternyang-nyang kat sebelah telinga. So ada sprinkle. Sprinkle. Ivy nak. Mana ada orang makan makanan JKR? Macam buat video untuk bright dekat anak-anak. Yes. Memang tu purpose dia. Dan dia akan release video ni pada hari Sabtu. Masa dia bangun tidur, dia boleh tengok TV. Boleh tengok cerita ni dulu. Sabtu kita ada konsert. Tak boleh spoilkan mood. Bagi dia habis konsert dulu. So ni 5 bekas tercapai. Kenyang. Cari kopi pula. Sekarang ni swimming. Jom. Benda wajib.
RM10 10. Mana yang bomba tadi tu? Mana kita nak tahu berapa ringgit? Dia ada tulis ni. Token 5 token per plate. Mana? per play. 20 betul lah. RM20 lah kan? Ha. Ya kan? Dibeli kat DIY je. Saya pun tak tahu gede ni main. Ha? Ni apa? Token per play 5 4 Oh, sama je mahal. Sama je. So tak jadi. Hahaha. Nah, Ivy tak suka benda-benda macam ni. Oh, tu. Oh. Yalah, tengok kat TV je lah Yalah beli. Kalau nak kita pergi cari kat DIY je. Dia boleh RM100. Habis banyak sangat lah tu duit dia. Aizat, Ivy nak tengok sesuatu tak? Ha, tengok ni. Ivy ready pegang tangan mami. Oh, bestnya kenakan dia orang. Apa? Godiva? Level tu. Ada lagi ya lampu bulat-bulat. Saya ingat zaman dulu je ada. Oh, mami punya fish. Jadi nak yang biasa tu. Boleh? Jadi nak coffee dia. Purchase of the taiyaki dapat. Okay. Yummy, yummy, yummy. Thank you. Air jangan lupa. Air nak ambilkan ni? Oh, ini air free. Ini air beli. Tapi besar pula tak ambil yang besar sebab free. Kan, patutnya sama harga tadi. Oh. Lah. Rasa? Jadi daddy. I don't like. I like Even though itu no Yusof. sugar, but still. Yusof mana? Ni kawan Aris. Kawan Oh, kamu Ari. kawan Aris, bukan kawan Aizat. Bukan. Tapi hari tu dekat yang dekat waterpark Splash Mania tu yang ada air tu Aziz main dengan dia. Dia kelas mana? C2. Jadi Ya. Ivy nak pergi sungai. Boleh. Sabtu kita pergi. Hari Sabtu? Bukan Ivy pun konsert ke? Lepas Ivy punya konsert. Oh, supaya pinjam konsert kita pergi sungai. So kita tidur semalam. Jadi cari. Okey. Oh. Jadi semalam jadi masa Okey ke idea mami ya? Okey, Jadi masa school tu Daddy tengok tak Ivy? School? Tengok kat mana? School. Tak, Ivy sekarang cuba jawab kat mami. Dekat Kenapa Ivy tak pakai seluar? bila? Sekarang?
Kenapa Ivy tak pakai seluar? Kan dia suruh pakai seluar. Saja je. Mana boleh saja je. Kan dia tak pakai seluar. Okay, Mami nak buat surprise ni tapi kena makan kat rumah. Tapi nak tengok Mami punya ikan. Ready, kena pergi kat sini. Mana dia tahu? Apa nak beli, nak tengok ikan? Isaac. One for Isaac. Makan kat rumah One for Ivy. Maunya. Wah, apa ni? Okay, tunjuk ke kamera. Cuba buka. Makanlah satu bite. One bite. Jadi nak makan dengan dia orang. Sebab tu nama dia mahunya. Tunjuk fish. Kan fish tu. Tunjuk kat kamera. One for Daddy. Daddy punya red bean, Azuki red bean. Daddy One punya. for me. Wow. Ni kalau Daddy ingat lagi lah. Kalau Daddy tak ingat tak apalah. Mami buat cermin kat dia pun. Wah. Mana boleh lupa. Lega. Ivy, dia kena Ivy, awak tu macam ni. awak tu dah lah pantang ni tumpah. Makan macam ni? Dia punya crust ni pun dah sedap. Mami dah baca kaul Mami tak? Yang Mami punya tu. Mami punya apa? Tak, yang kita beli balik hadiah Mami. Dah tu Mami dapat juga. Mami bagi kawan Mami yang tu. Kawan Mami bagi Mami yang tu. Dia orang exchange. Nanti Ajak pun sama tak? Ada exchange. Cuba apa? Kita nak pergi sekolah. Hantar Ajak dulu. Awak ni kalau kena dekat orang nak rasa itu nak. Daddy. Dah lah terapi light hijau. Nak Daddy nak. Ada lagi banyak yang tu. Apalah Daddy ni? Best kan Daddy cuti? Bas. Dia cuci. Bila? Oh. Sorry. Ni boleh buat snippet tu. Apa kata dia? Best. Bila? Tak apa nak swimming. Tukar. Tukar tajuk. Daddy. Dia nak kat belakang. Ya. Daddy, kalau email tu nak untung Ivy, dia jadi kuat-kuat. Dia jerit macam mana? Macam tu. Macam ni. Macam tu. Itu ke? Kau kuat? Kenapa? Sebab suara email tu dia kuat. Macam Ivy. Tak. Dia nak macam Ivy. Ivy pun kuat. Kalau Ivy kata Ivy tak kuat, email tu lagi kuat. Macam Isaac. Dulu Isaac kecil. Dengan Daddy. Lepas tu mula gemuk. Daddy ingat tak hari tu Daddy? Masa dekat rumah kecil. Ingat tak? Kat rumah kecil? Ayam basuh tu. Bila rumah kita besar? Bukan yang sekarang, yang hari tu. Oh, macam Ajak kecil-kecil tu. Oh, rumah kita besar tu. Yang makan donut. Lepas tu, Itu rumah kita besar. Sekarang ni rumah kita kecil. What happened to our house? Tu rumah kita besar yang tu, Isaac. no. Rumah kita besar macam rumah Anish tu.
Rumah kecil ah. Besar. Kecil. Rumah It's sunny day. It's a cloudy day. It's a sunny day. Ah, can I see? Where is my shade? This. No, I need my shade. Day, balik lah. Spiderman. Hey, balik lah. Cuba Mama buat macam ni. Spiderman. Macam ni lah. Tapi kalau Mama buat, kalau Azah buat macam ni kat Daniel, nanti Daniel buat macam ni. I think this would be a perfect day if I could just have my way. You see, there's nothing I'd rather do than be with you doing nothing. I love to watch the hours drift by like the clouds in the evening sky. Oh, there's nothing I'd rather do